Kita tak percaya benda ni Sao. Dia mau kata bayar duit 500,000, 900,000 untuk nak masuk kerja Raja Air, untuk nak pakai baju for Raja Air Sao. Kita tak percaya benar Sao. Sebab apa Sao? Dua alasan Sao kita nak bagi hari ni Sao. Jadi nak ayat dulu kata benda ni Sao. Kita duk dengar banyak lah Sao. Sejak dari dulu lagi nak ayat kata apa ni nak masuk kerja satu tempat tu kena bayar duit situ, nak masuk kerja tempat ni bayar duit situ Sao. Jadi banyaklah, kira tak kira lah di tempat kita, 3 wilayah kita pun banyak berlaku itu duk dengar Sao. Tapi kita duk dengar-dengar kita rasa tak percaya Sao. Sebab apa Sao? Jadi yang pertamanya kita tak percaya Sao. Nak bayar duit banyak-banyak supaya hak ni sok tong tin Sao. Kena bayar 500,000, 900,000 tu kita rasa sepia Sao. Pia nak bodoh bayar duit 500,000, 900,000 untuk nak pergi pakai baju, untuk nak pergi apa ni sok apa ni jadi Raja Air Sao. Kita rasa tak ada orang bodoh siapa tahu ni Sao. Saya fikir lagu mana. Payah Sao. Nak apa ni jang mek 500,000, 900,000 pergi beli lemu, beli kubah tu pun boleh nego sonto, boleh sedak dah. Apa ni duk kerja apa ni jetak kaki lah Sao. Kena Sao. Boleh banyak nego, lepas tu boleh nego pula Sao. Nego panggil istirahat Sao. Pergi longtung dengan paminyok ngapo Sao. Kita rasa tu lebih laba lagi. Kita rasa nampak beg tu Sao. Beg tu kita kata pio nak bodoh. Ambil duit 500,000, 900,000, jang bayar untuk nak pergi bakar baju, Raja Air untuk nak pergi kerja atas Raja Air nampak kelas. Tak ada ke bodoh beg ni Sao. Kena Sao. Lepas tu yang keduanya Sao. Hak ni paling besar lah bagi Islam kita Sao. Bebek lagi beg kita tak percaya Sao. Di 3 wilayah kita dia kata ada juga main macam ni nak pergi semak jadi Raja Air situ tak boleh semak kena bakar duit sini pun kena bakar duit Sao. Kita tak percaya sebab apa? Islam kita Sao. Yang ambil pentingnya sebab kata bayar duit untuk nak masuk kerja Sao. Islam kita ni kira kata apa ni masuk dalam risuah juga Sao. Penting juga, besar jugalah risuah ni Sao. Risuah bila masuk dalam risuah Sao. Duit gaji kita duk boleh Sao. Mana kata duit haram Sao. Gitu tak gamuk Islam kita Sao. Islam kita nombor 1 dah ni apa menaikkan risuah, menaikkan duit haram ni nak pergi kerja dengan boleh duit gaji haram. Tak gamuk Islam kita buat macam tu jelah Sao. Kita rasa tak ada di tempat kita, 3 wilayah kita orang Islam kita ni tak ada buat macam ni. Sebab kata kita akan ambil penting belaka atau duit ni duit haram. Bila dia buat kerja, masuk dengan cara bayar duit ni, pergi gebuk kerja orang ni, kira tu duk makan duit haram semata-mata Sao. Tak gamuk Islam kita buat macam tu. No, saya fikir lagu mana Sao. Kita rasa kita tak percayalah. 2 alasan itulah. Yang pertamanya pio nak bodoh, pergi bayar duit mahal-mahal untuk pergi kerja, masuk pakai baju kelas macam tu Sao. Yang keduanya tak gamuk dah itu apa masuk duit dengan cara duit, masuk kerja dengan cara bayar duit ni adalah risuah Sao. Pio nak buat macam tu. Yalah Islam bohkel lebih lagi Islam kita Sao. Tak buat cerak macam tu. Kena Sao. Sekadar ni saya nak kongsi dengan saya. Wassalamualaikum.